Doa. Okay, Al-Fatihah. Alright. So, saya teruskan pagi ni. Saya suruh buat test yourself 5.2. Okay, so sodium. Okay, sodium oxide ni. Satu lagi sebelum saya terlupa. Okay, ramai sangat. Aku tutup, buka voice message. Okay, dengar suara saya clear? Okay. Okay. So tengok sodium oxide. Ramai yang menghantar kepada saya dengan formula Na2. Maksudnya dia buat atom, ayat ni lah yang awak ramai yang hantar kat saya. Atom Na2 release one electron. Okay. To form, contoh, ion Na2 plus. Yang ni ramai yang hantar kat saya. Okay, dekat mana salahnya? Apa maksud Na ada dua ni bermakna ada dua atom sodium and satu atom oksigen. Itu maksud Na2O. Okay, Na2 ini, ni lebih kurang masuk kepada O2, H2, dua atom. Sedangkan logam, dia tak boleh wujud dalam dua atom. Dia mesti atom sahaja untuk logam. Okay, untuk metal, all is atom or monoatom sahaja. Satu sahaja atom dia, monoatom sahaja. Dia tak boleh jadi dua atom. Okay, so awak tak boleh buat Na2 macam ni. Ini salah. Okay, so dia sebenarnya adalah atom sodium release one electron to form ion. So kalau dua macam ni maknanya two. Mana dah aku punya? Okay, two atom sodium release one electron each to form ion sodium. Itu maksud dia. Awak tak boleh tukar-tukar sesuka hati metal jadi Na2 macam ni. Jadi tak apa. Jadi, dengan latihan awak akan boleh lagi lah. Okay, so next. So kita teruskan dengan perbincangan hari ini iaitu test yourself 5.2. Dah buat ke belum? Dah buat ke belum ni? Dah, okay. So dah kita bincang, okay. 1. Aluminium atom has 30 proton while fluorine atom has 9 proton. Okay, write the formula of ion form from the two atom respectively. Okay, so macam mana awak nak buat? Awak pergi satu-satu dulu. Okay, aluminium has 30 proton. So aluminium, kita keluarkan maklumat dahululah. Okay, 30 protons. Okay, susunan elektron dia, elektron arrangement dia berapa? Macam mana? 283. S283. So macam mana aluminium ni nak achieve stable electron arrangement? Donate 3. Okay, so dia donate 3 electron. So bila dia donate 3 electron, yo, kita ada present ke go pasal garik ni. Berapa orang si garik tu? Rami ke si garik? Muka kita ya ada ego. Biar benar awak tu. Berapa orang yang si garik? Saya. Semua orang tak nampak ke ni?
Sabar. Astaghfirullahalazim. I kan main game melukis, menulis macam-macam tadi. So awak tak nampak lah yang saya coteng tadi? Betul. Saya setiap kali saya mengajar, saya akan buka open book saya. Kalau tak nampak tu maknanya awak kena tegur awal-awal. Anak-anakku sayang bertuah. Okay. Tengok sini balik. Tak apa, kita pergi balik yang ni. Yang ni yang saya coteng mula-mula tadi. Yang saya coteng mula-mula tadi. Nampak sekarang? Sekarang nampak? Nampak. Baru nampak lah ni. Kemai aku conteng banyak-banyak ni. Okay, sodium oxide. Okay, apa maksud dia? 2 atom sodium, 1 atom oksigen tadi. Sebab sodium tu metal, awak tak boleh buat Na2 lah ni. Sebab kalau tak awak boleh kata macam non-metal. Non-metal je awak boleh buat macam oksigen ni. O2, H2, N2. Tapi kalau metal awak tak boleh buat Na2. Ini daripada latihan yang lepas masa awak hantar kat saya. Ini adalah masalah yang boleh dikatakan 70% daripada kelas awak hantar latihan tulis macam ni. Okay. So metal dia sebenarnya adalah monoatom sahaja. So awak hanya boleh tulis dia sebagai sodium Na macam itu sahaja. So atom sodium release 1 electron to form ion Na2. Awak tak boleh nak kata atom mentang-mentang ada 2 dekat sini awak pun buat atom Na2. Salah Dia sebenarnya ayat dia adalah 2 atom sodium. Bukan atom natrium 2 macam ni. Bukan. Yang ni baru betul. 2 atom Na. Faham yang ni Okay. So next. Kita pergi kepada ini. Okay. So yang awak buat latihan. Okay. Write the formula of ion formed from the 2 atom respectively. Okay. 30 proton. So awak kata donate 3 electron. So yang tinggal 28 kan. So sebab 3 dinamakan. So jawapan dia Al3+. Boleh? Boleh. Okay, next. Fluorine. Okay, 9 protons. So dia punya susunan elektron 27. 27. So maknanya dia lebih mudah untuk menerima Accept. accept 1 electron. So comes F-. So kalau dia kata write the formula of ion. Ini adalah formula ion. Ini sahaja jawapan yang diterima. Okay, ini sahaja. Ini kita panggil dia sebagai formula of ions. Okay, write half equation for the formation of ion in A. Okay, so dia nak half equation daripada ini. So, Al. Donates kan? Donate maknanya dia hasilkan. Bila sebut perkataan donates, okay, dia sama seperti hasil. Kalau persamaan kimia, depan adalah bahan, okay, lepas anak panah adalah hasil. Kalau derma, sini awak saling derma bermakna awak kena di belakang untuk bahagian hasil. Hasil dia Al3+, 3 elektron. Okay. Kalau yang ini accept. Okay. Kalau accept dia terima. Dia sama. So tengok. Bahan dekat mana? Bahan di hadapan. So F. Okay. Accept elektron. Dia terima elektron. So dia membentuk F-. So kalau awak nampak dekat sini 3 elektron, kenapa? Sebab dia menderma 3 elektron valence dia. Sebab tu awak kena buat 3 negatif ni. So F, E untuk 1 tak payah tulis. Okay? Elektron.
dapatlah sini. Boleh? Boleh. Okay, good. Okay, next. Draw the electron arrangement to show the transfer of electrons in the formation of ionic bonds in aluminium fluoride compound. Sekarang ni dia nak tindak balas pembentukan antara dua ini. Okay, so langkah pertama kalau awak dapat soalan macam ini, tolonglah buat dahulu ini. Maknanya awak conteng dahulu dekat tepi. Al3 plus F minus. Okay, kenapa saya suruh conteng dahulu? Supaya awak tahu berapa bilangan aluminium yang terlibat, berapa bilangan fluorin yang terlibat. So yang 3, 1. So ada berapa bilangan Al? 1 je kan? F ada berapa? 3. Mana dalam lukisan awak akan ada 3 fluorin, 1 aluminium. Ini soalan dia. Okay, so dia nak suruh lukis saja, tak ada ayat apa-apa. So senang je lah. Okay. So awak direct sahaja lukis. Okay, lukis aluminium dahulu. Okay. So aluminium lukis. Okay. 2 8. Okay, check your answer. Kelas. Okay, 2, 8, 3. 1, 2, 3. So, 2, 8, 3 untuk atom aluminium. Okay, next. Fluorine pula. Okay, lukis fluorine. Fluorine 2, 7. Ada berapa fluorine? Ada 3 fluorine. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so kalau awak nampak dekat sini, kan dia ada 3 balance kan? So, 1 bagi dekat sini, 1 bagi dekat sini, 1 bagi dekat sini. So, aluminium tadi, okay, the balance electron, 1 donates to fluorine, 1 donates to another atom fluorine. So, another one donates to another atom fluorine. That's why we need 3 atom fluorine. Okay. Okay. Fluorine 2.7 atom fluorine. Yang ni tu 2.7 atom fluorine. So hasil dia, okay, hasil dia macam mana? Ya, lukis sahaja balik. Mula-mula awak lukis aluminium. Okay, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab dia dah derma 3 di belakang, tak payah buat lagi. Buat kurungan. So, menyatakan dia terlebih 3 elektron. 3 positif dia donate. So, dia akan bentuk, dia punya susunan sekarang 2.8. So, dia dah achieve stable electron arrangement. So, aluminium ion Al3+. So, jadi fluorine, lukislah balik fluorine. Okay, 1, 2,
Okay, 3. Okay, 2, 4, 6, 7. So kita dapat 1 elektron kan? Untuk bezakan. Okay. So negatif. So lukis kat sini pula. So dia punya lukisan tak semestinya awak kena buat satu baris yang memanjang. Tak semestinya. Tengok fleksibel dia punya lukisan lah. Okay, sorry. Satu lagi. X, senang nampak sikit. Okay. Okay. So another one. Lukis kat sini pun boleh. Betul atau tidak jawapan awak kelas? Ke tak buat? Betul. Betul. Okay. So X kat sini. So inilah jawapan dia. So ni 2.8. Yang ni pun 2.8. Yang ni pun 2.8. So all the fluoride is ion fluoride F-. So sebatian apa yang terbentuk? Sebatian AlF3. Compound aluminium fluoride. So ini jawapan dia. Cek balik jawapan awak. Betul ataupun salah. Dah saling? Yang salah boleh saling balik. Sama-sama buat Belum dengan. saling. Belum saling. Screenshot je lah. Nanti saling. Okay? Boleh saya buat next? Atau awak nak tunggu? Macam mana? Baik kopi aku. Cepat. Dah Dah Gu, dah. Dah. Oh laju dia mentang-mentang dah seorang-seorang. Okay, next. Soalan seterusnya. Oh, macam mana nak baca ni? Muriate of potash is a type of fertilizer that has a high content of potassium chloride compound. Okay. It's okay. Senang je. Okay. So, write the chemical formula for potassium chloride. Okay. So, kalau awak dapat soalan macam ni, okay. A ni dalam exam, macam mana cara penyelesaian dia? Potassium for K, chloride for Cl. So buat susunan elektron untuk potassium dahulu. Ni cara buat jalan kerja lah. Okay, so jalan kerja buat kat tepi, jangan conteng dekat jawapan pula. Okay, so tengok kalium 19, so 2, 8, 8, 1. Chlorine 2, 8, 7. So bermakna dia K plus dengan Cl minus. So kalau sama saya kata apa? Potong sahaja. So jawapan dia KCl. So formula for chemical formula KCl. Ini chemical formula. Okay. So ini kita panggil sebagai chemical formula KCl. So jawapan untuk 2A ini sahaja jawapannya. Okay, next B. Describe the formation of ionic bonds in potassium chloride compound. Nampak tak perkataan describe? Okay, apa beza dengan yang tadi? Yang tadi draw the electron arrangement. Awak kena lukis. Maknanya kalau lukis ini sahaja jawapannya. Tapi kalau dia dalam soalan dia kata describe, so awak kena buat ayat. Okay, so ayat yang pertama, okay, kita bercakap tentang the electron arrangement untuk potassium. Okay, so the
electron arrangement of potassium atom is 2881. Tu ayat yang pertama. Okey. Nombor 2. So macam mana dia nak capai tu? Awak kena buat. To achieve the stable octet electron arrangement. Apa yang berlaku? Atom potassium, donates 1 electron to form K plus ion. Awak boleh juga buat persamaan untuk kukuhkan lagi pemahaman awak. Maknanya K, dia donates 1 electron, menghasilkan ion potassium. Number 3, kita bercakap tentang klorin pula. So, sama juga konsep. Ulang je balik ayat nombor 1 tadi. The electron arrangement of chlorine atom is 287. Ulang balik ayat nombor 2. Bolehkah saya pergi next slide? Kau awak tengah salin? Tengah salin ke? Saya boleh pergi next slide? Oh, kelas. Hilang ke korang? Okey, kalau saya tekan next, kalau tak tu bagi tahu balik. Okey. So, ulang balik ayat nombor 2 tadi, nombor 4. Okey. To achieve the stable octet electron arrangement, chlorine atom receive, how many electron? Receive 1 electrons, to form chloride ion, Cl minus. Buat persamaan Cl tambah elektron menghasilkan Cl minus. Chlorine accept 1 elektron menghasilkan chloride ion. Kemudian seterusnya nombor 5. Berapa ion sodium, berapa ion klorin? Satu-satu kan? So potassium, sodium pula. Potassium ion K plus and chloride ion Cl minus are attracted by a strong electrostatic force and ionic compound with formula KCl
are formed. Dah. So ini sahaja ayat-ayatnya. Okay. So first awak bercakap tentang electron arrangement. So macam mana nak jadi. So first point dia awak bercakap tentang electron arrangement. Kemudian awak bercakap tentang macam mana nak achieve stable electron arrangement. Kemudian ketiga awak bercakap tentang ikatan dia. Attracted by strong electrostatic force. Itu je point dia yang penting. Awak ada point ni, dapat markah penuh. Satu lagi saya nak ingatkan, kalau awak buat benda ni, awak nampak tak perkataan ini? Atom di hadapan potasium ataupun chloride atom ni. So, chloride atom receive 1 electron. So kalau awak tertinggal perkataan, katakan awak just buat to achieve the stable octet electron arrangement, potassium donates 1 electron. Awak tertinggal perkataan atom bermakna keseluruhan ayat awak ditolak markahnya. Tak diterima lah. So perkataan atom ni wajib ditulis. So atom potassium donates 1 electron to form ion kalium. Wajib tulis. Boleh? Faham? Boleh. So itu sahaja untuk test yourself kan? So today we are going to learn new subtopic which is covalent bond. Sebelum ni awak dah belajar tentang ionic bond. Macam saya kata sebelum ni, chemical bond, there are two types of chemical bond, which is ionic bond and another one is covalent bond. So covalent bond. Kita tengok dahulu. Did you know that kalau buku teks awak muka surat 114. Boleh buka muka surat 114. Covalent bond ataupun ikatan covalent. Did you know that diamond is one of the hardest substance in the world? The property of diamond is caused by the formation of covalent bonds between carbon atoms. Covalent bonds are formed when non-metal atom sharing their electron. Point dia dekat sini. Non-metal atom share their electron to achieve a stable duplet or octet electron arrangement. So covalent bond. Dia punya tu adalah mengenai sharing elektron. So dia berkongsi elektron. Tetapi dia hanya melibatkan non-metal and non-metal atom. Bermakna covalent bond adalah antara non-metal and non-metal. Bukan logam dan bukan logam. Ionic bond, dia melibatkan antara metal dan non-metal. Kita pergi masuk ionic sikit. Ionic bond. Apa beza dia? Kalau ionic bond, dia adalah antara donates and accept electron.
Dan dia mestilah between metal and non-metal atom. Okay, berbeza dengan covalent bond. Covalent bond adalah antara non-metal and they are sharing. Okay, ionic donates and accept. Okay, covalent bond sharing. So awak mesti guna istilah ini. Okay, boleh? Boleh beza? Boleh. Okay, so next. Okay, there are 3 types of covalent bond. Okay, covalent bond dia ada 3 jenis. Single bond, double bond and triple bond. Okay, ada 3 jenis ikatan kimia untuk covalent. Single, double and triple. Okay, kita tengok satu persatu. Single bond. A single bond is formed when 2 atoms share a pair of electron. So, dia berkongsi sepasang elektron. Okay. Contohnya, chlorine atom. Okay, chlorine atom. Okay, awak boleh tengok dekat sini chlorine atom. Okay, kita ambil contoh yang lain. Okay, dekat sini chlorine, kita ambil fluorine. Okay, kita ambil contoh fluorine. Sebab dalam buku dah ada chlorine kan? Okay, fluorine atom. Atom fluorine. Okay, F. Okay. Fluorine atom. Okay, susunan proton dia adalah 2, 7. Betul tak? Okay. So, fluorine. 2, 7. Okay. So, fluorine atom adalah kumpulan 17. Semua kumpulan 17 dia mesti wujud dalam bentuk dui atom. So, dui atom macam ni. F2. Okay. So, kita perlukan satu lagi fluorine. Sebab apa? Nak capai susunan elektron yang octet. Okay. So, yang ni ada satu lagi tak bertuan. Yang ni pun ada satu lagi. Cuba tengok dekat dia punya 2, 7 kan. So 7 ada satu lagi. Yang ni pun ada satu lagi yang tak bertuan. So, disebabkan dia adalah kedua-duanya non-metal. So dia mesti sharing. Dia tak boleh ada konsep awak nak derma yang ni, tak boleh. Sebab dua-duanya adalah non-metal. Ini non-metal, this one non-metal. So kalau melibatkan non-metal, you cannot have any atoms transfer or accept, donates or accept electron. Okay. What you should do? Okay, non-metal just sharing electron. So macam mana dia berkongsi? Yang ni lah kita nak overlap dia. Kita mesti tindihkan dia. Sebab dia berkongsi. So macam mana dia punya lukisan? Okay, lukis. F. Okay. 2. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Yang satu lagi saya lain lah. Okay, awak nampak sikit. So F juga dekat tengah ni. Okay, so dia ada 2. So sebab dia overlap, okay. Awak overlap macam ni. So, lukis satu. So bila dia dekat tengah-tengah ni bermakna, okay, katakan kita namakan dia A dengan B. Okay. Fluorine yang A ini, dia boleh
kira yang B punya ni juga. Bermakna kalau awak kira 1, 2 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je sepatutnya. Tapi sebab dia overlap, awak boleh kira dia punya juga 8. So sama juga yang ni, yang B ni pula pun boleh kira juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maknanya yang di tengah-tengah yang sharing ini, dia dah jadi hak milik perumah yang satu lagi tu. Maknanya A boleh ambil dia punya kira dia punya elektron, yang ni pun boleh ambil. So kalau ikut susunan, yang ni 27, yang ni 27. Tapi akhirnya dia yang ni jadi 28, yang ni pun jadi 28. So both atom sharing dia elektron. So how many electrons? Okay. So maknanya dia sharing dia, ni kita panggil dia sebagai one pair of electron. Sebab ada 2 dekat sini kan? One pair, sepasang elektron. Kalau sepasang, dia hanyalah single bond sahaja. Single bond sahaja. Ada soalan setakat ini? Ada soalan atau tidak? Tidak. Ataupun masih benda lah cikgu bercakap ni, tak faham lagi ke, dekat mana awak tu tinggal ke, bagi tahu saya. Okay, so, kalau tak ada apa saya sambung lagi. So this one, sekejap, covalent bond kan. Okay, so macam mana kita nak visualize dia guna Lewis structure. Okay, so dia ada satu struktur, kita panggil dia sebagai Lewis structure. Okay, Lewis structure dia hanya melibatkan elektron valence elektron. So dia hanya melibatkan valence elektron. So valence elektron adalah yang berada pada petala terluar. Contohnya, kita ambil contoh fluorine, F tadi. So dia punya petala terluar ada 7 kan. So awak tulis macam ni sahaja. Ini kita panggil dia Lewis structure. Kemudian another F. Saya buat warna merah lah. So awak lagi nampak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yang satu ni dia bertindih kan. So dia bertindih. So dia akan jadi, dia punya lukisan adalah F2, 7. Okay, so another one. F, 1, 2, 3, 4. Sorry. Yang ni pangkah lah senang. Pangkah. So this one pun pangkah. So nampak yang dekat tengah yang berkongsi ni. So yang dekat tengah ni dia berkongsi sepasang elektron. So ataupun boleh tulis dia sebagai F. So maknanya satu tangan ini bermakna single bond. Okay, so a pair of electron share. So boleh represented with a line between 2 atoms. So ini adalah single bond. Satu sahaja, sepasang elektron dikongsi bersama. Okay, kemudian kita tengok yang kedua. Double bond. Double bond dia berkongsi 2 pair of elektron. Yang ni memang kena ambil contoh oksigen. Tengok buku teks awak. Awak nampak tak lukisan 2, 6. 2, 6. So maknanya masing-masing nak cukupkan 8.
So macam mana dia nak cukupkan 8? Okey, kita tengok lukisan dia sama-sama. Kalau awak tengok macam tu awak tak nampak. Okey, kita lukis. Okey, so oksigen. Okey, 2. 1, 2. Okey. 3, 4, 5, 6. Okay, another oxygen. Okay, O. Simbol dekat dalam tu kena tulis Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, 5, 6. So dia macam mana dia nak jadi 8? Bermakna dia memerlukan berapa pasang elektron? Ni maknanya dia perlukan 2 lagi, betul tak? Yang ni pun perlukan 2 lagi. So dua-dua ini kita kongsikan. Dua-dua ini kita kongsikan yang dekat tengah ni. So bila awak kongsikan, okay, awak punya lukisan O. Okay, 1, 2. 1, 2, 3, 4. So awak pun lukis 1, 2, 3, 4. 6 Okay, O. 1, 2. Okay, so bila dia berkongsi awak overlap dia. Lukisan aku. Okay. So awak pun overlap dekat sini. So bila awak overlap, awak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang bulat ni pun ada 2. 7, 8. Yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada berapa elektron dekat sini? Ada 4 elektron, betul? So 4 elektron bermaksud 2 pair. 2 pasang. So 2 pasang bermaksud dia membentuk double bond. Boleh rujuk balik dekat lukisan ini. Lagilah senang guna Lewis structure. Okay, tengok O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bila awak overlap dia, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so bila overlap awak boleh kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk dengan yang bulat ni 7, 8. So sebab ataupun awak boleh tulis dia sebagai O. Ada 2 pasang kan? Double bond O. Ini maksud dia. Okay. 2 oxygen atom each contributes 2 electron to share 2 pair of electron to form a double bond. Maknanya dia berkongsi 2 pasang elektron. Sepasang satu line, sepasang lagi satu line. So ini yang dimaksudkan dengan double bond. Okay. Boleh? Ke pening dah korang? Faham lagi kan setakat ni? Masih boleh, masih boleh. Masih boleh tak? Okay. Dia sekarang memanglah dengar saya bercakap senang lah. Tapi bila saya beri latihan nanti barulah berkalung ribut korang. Mulalah macam-macam teori saya tengok keluar. Tapi tak apa. Abang Tego, saya belum screenshot je Tego. Yang mana belum screenshot? Screenshot. Ada. Yang ni? Ni ada dalam buku teks. Okay. Okay. Saya nak masuk kepada triple bond pula. So kalau kesimpulan lah. Okay. Triple bond, 1 pair. Double bond, 2 pair. So kalau triple bond? 3 pair. Yes, 3 pair of electron. So awak boleh bayangkan dekat tengah tu ada 3 pasang elektron. Okay, contoh yang diberi adalah nitrogen. Okay, so nitrogen. Nitrogen. Okay, N.
Okay, and so dia ada 1, 2, kemudian ada 5 kat belakang. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So another n. Okay. Oh, siapa masuk tu? Akilah masuk pada line ke? Okay. So ada 3 pair. 1, 2, 3. Okay, maknanya 2, 5 kan? Okay, nitrogen atom 2, 5, 2, 5. So dia perlu berkongsi sebab dia perlukan bawah ada 5, dia nak 3 lagi. So bermakna dia perlu ambil 3 yang sini untuk dikongsikan. Yang ni pun perlu 3 ini yang dikongsikan supaya jumlah balance dia adalah 8. Okay. So lukisan dia awak salin je balik and 1, 2. Okay. 1, 2. Okay, 1, 2, 3. Kemudian okay, lukis balik petala terluar. Okay, and 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Nampak tak? 3 pasang elektron. So kalau awak kira yang hitam 1, 2, 3, 4, 5 dot. Okay, campur yang bersilang merah ni. Okay, ada 3, 1, 2, 3. So 5 campur dengan 3, 8. So susunan elektron ni dah jadi 2.8. 2 dah titik 8. So both nitrogen atom tadi dia dah achieve stable electron arrangement to form ion nitrogen. Okay, dia berkongsi berapa pasang? 3 pasang. So awak boleh describe lagi dengan ini. Okay, nitrogen. Okay, so nitrogen. Okay, 1, 2. 1, 2, 3. So another nitrogen. 1, 2, 3. Ini pembentukan dia untuk Lewis structure. Okay, ataupun N 1, 2, 3. Triple bond. 3 pasang elektron berkongsi. 1, 2, 3. So 3 pasang elektron triple bond. Faham? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kita senang je nak tahu boleh ke tidak. Awak buat latihan. Okey. Latihannya adalah aktiviti 5.3. Okay, 5.3. Okay, so oksigen tak payah buat lah. Okay, buat hidrogen dah ada kat atas saya rasa. Oh, tak ada. Okay, buat hidrogen. Hidrogen chloride. Carbon dioxide. Lagi sekejap. Oh, satu lagi saya terlupa sebelum saya terlupa. Macam mana nak describe? Kalau soalan dia tanya describe. Saya bagi contoh terus soalan supaya macam mana awak nak describe. Kita ambil satu contoh untuk menarik lah ni. Okay. Okay. Kita ambil satu contoh. Antara 1, 2, 3 tu yang mana awak nak suruh saya bagi contoh ayat dia. Lepas tu baru saya suruh awak buat. Yang mana awak nak suruh bagi saya bagi contoh antara 1, 2, 3. Lepas ni baru saya senaraikan yang baru. Untuk saya buat ayat. Untuk awak buat ayat juga lepas ni. Macam mana kalau soalan tanya describe the formation of covalent bonds between apa-apa. So 1, 2, 3 yang mana awak nak suruh saya buat? 3.
Okay, carbon dioxide Okay, awak pilih carbon dioxide. Okay, boleh. No problem. Okay. So, ini cara dia punya penerangan dia. Okay. So, carbon dioxide awak tahu dia adalah CO2. Okay. So, ayat yang pertama. Okay, awak bercakap tentang susunan elektron. Okay. One. Okay. Electron arrangement for carbon atom is berapa susunan elektron untuk carbon atom? Sorry, saya lupa bagi lagi maklumat. Okay, katakan nombor proton untuk carbon adalah 6. Nombor proton untuk oksigen adalah 8. Okay, so electron arrangement for carbon atom 6 to dot 4. Okay. And electron arrangement for oxygen atom is 2, 6. Okay. Boleh? Okay. Ayat yang kedua. To achieve stable octet electron arrangement. Okay. So, apa yang dia perlu buat? Okay. Atom carbon contributes. Menyumbang. Awak tak boleh guna perkataan donates atau accept dekat sini. So once awak guna perkataan atom carbon donates, terus salah. Sebab donate and accept adalah istilah untuk ionic bond sahaja. Okay. Istilah untuk covalent bond adalah contributes, menyumbang. So, atom carbon contributes, okay, berapa elektron yang dia akan kongsi? Awak rasa? Berapa elektron yang dia akan kongsi awak rasa untuk carbon? 2, 4. Yang ni 2, 6. Yang ni tak cukup 2. Yang ni tak cukup 4. 6. Dia akan kongsi berapa elektron untuk contributes? Yang ni 4 Ni 6. Okay. Kalau awak perasan lah. Okay. Carbon C1. O ada 2. So maknanya sini 2, 6. 2, 6. 2, 4. Okay. So 2 dekat sini bagi dekat sini. 2 dekat sini bagi dekat sini. Perasan tak? Bukan bagilah dia contribute, menyumbang dekat situ. So, to achieve stable octet electron arrangement, atom carbon contributes 4 electrons. Okay, 4 electron for sharing. Okay. So, untuk atom oksigen pula, to achieve stable octet electron arrangement, okay, how many? Ataupun boleh kata oxygen atom contributes berapa elektron untuk sharing? Berapa elektron yang dia kongsi? 4 also.
4 ke berapa? How many electrons dia sharing? Berapa dia? 2. Oxygen atom contributes to electron for sharing. Okay, so how many atom carbon? So 1 atom carbon share, 4 electron with 2 oxygen atom. 1 atom carbon share 4 electron with 2 oxygen atom. So ikatan apa yang terbentuk? Okay, a covalent bond is formed. So number 6, a CO2 compound is formed. Lukislah susunan elektron dia. Dah screenshot? Dah? Saya nak lukis susunan elektron dia. Dah Okay, CO2. So lukisan dia, C, 2, 4 tadi kan? 1, 2, 3, 4. 2, 4. O pula. Okay, 2 overlap. Okay, 2, 4, 6. Okay. Kemudian another O pula. 1, 2. Overlap lagi. Lukisan ni pandai-pandai korang lah. Okay. Balancekan dia cantik-cantik. Okay, 6. Dah. Okay. Ni lukisan akhir dia. So cukup tak 8 untuk karbon? Cukup. 1, 2, 3, 4 yang hitam. Campur lagi 2, 4 yang merah. So cukuplah 2.8. Yang ni 2.6 merah campur 2 hitam 2.8. 6 merah 2 hitam 2.8. Ataupun kalau nak nampak lagi awak boleh buat dalam Lewis structure. So 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ada O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Another O. 4, 6. Ataupun dia punya ni adalah C. Ada berapa pasang elektron? C double bond O, C double bond O. So this one is double bond. Double covalent bond. Okay, CO2. So ada 2 oksigen berkongsi elektron dengan 1 atom karbon. Ni lah lukisan dia. Lukis bersama-sama saya tak? Kalau awak tak lukis, awak pening. Kalau awak bergerak tangan sama macam saya lukis juga, mesti boleh. Faham atau tidak? Boleh lah. Boleh lah. Okay. Nak faham atau tidak? Okay, saya yang bagi dekat awak. Tak payah ambil dalam kotak. Saya bagi soalan lain. Okay. Soalan dia adalah yang pertama. Okay. First
Uh, yang pertama, pembentukan hidrogen. Yang kedua, amonia. Yang ketiga, CCl4, tetrachlorometana. Okey, itu saja. 3 ikatan ini sahaja. Tunjukkan dekat saya. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Ya. Pukul 12.05 saya takkan off lagi sampai 12.30. So, okey. Siapa nak off dulu pun boleh. Tapi kalau awak tengah buat, awak tak faham, awak boleh log in balik, masuk balik dalam dalam apa ni? Dalam GM kita. Kemudian awak boleh tanya saya balik. Okey? Faham? So maknanya ini adalah tutorial lah awak. Sekarang ni adalah waktu tutorial. So awak keluar daripada GM, awak buat latihan. Katakan tengah-tengah buat latihan tu awak tak faham. Masuk balik. Saya ada dalam GM ini. Saya tak keluar lah daripada GM. So awak boleh masuk dan awak boleh bertanya saya, cikgu tak faham macam mana? Nanti saya terang balik ke awak kat mana awak tak faham. Tapi sekarang awak boleh buat latihan ke diri dulu. Kalau siapa-siapa faham ataupun dia rasa dia nak confirmation, betul tak lukisan dia? Awak boleh WhatsApp saya, cikgu betul tak lukisan saya? Okey, kalau tak faham, saya masih ada dalam GM. Ataupun siapa tak nak off GM, masih nak buat pun boleh. Boleh? Sekarang adalah masa untuk awak buat latihan. Okay, that's all for today. Thank you, class. Thank you, madam. Okay, so teruskan dengan membuat latihan ini. Okay, so saya masih ada dalam GM sampai 12.30. So siapa ada masalah boleh on sahaja balik GM. Awak boleh off lah GM sekarang supaya data awak tak habis lah. Okay, saya tak nak data awak habis pula. Kecuali awak unlimited atau streaming kat rumah, no problem lah. Okay, kalau yang guna data tu saya takut data awak habis. So buat latihan. Boleh WhatsApp atau tak faham boleh masuk dalam GM. Saya masih ada di sini sampai 12.30. Okay. Teruskan buat kerja. Cikgu, yang perlu describe kah lukis dulu, cikgu? Okay, lukis dahulu. Kalau dah faham melalui lukisan, awak boleh describe. Okay. Sekejap, saya nak off audio. Okay, off video. Okay, so saya on sahaja ini. Ada soalan tanya, okay? So boleh buat sekarang ya.
Oh, 10 orang ada. Ada masalah? Beritahu Kita tengah buat lagi. Tutup pintu dulu. Belum, sibuk. Belum sibuk. Mana bau? Dia tak tahu. Belum sibuk. Yang tu dulu, nanti dulu. Mau buat yang ni dulu. Mana nak on? Ni. Kena tekan lama. Okey dah. Okey, abang buat kerja ni dulu. Abang ambil Mana worksheet. belum, ibu abang belum buat yang matematik. Sebab ingat apa tak tahu. Tak apalah si Faye tu buat ni dulu. Matematik biar dulu. Okey, abang. Come here. You, come here, Umar. Astaghfirullahalazim. Duduk ni. Cikgu, Ya. yang nombor 1 cikgu Ha. Hidrogen kan nombor proton yang 1 cikgu. Pindah lah Satu-satu maknanya dia nak capai oktet ke dia nak capai duplet. Kalau oktet 8 kan, kalau duplet 2. So maknanya hidrogen ni dia nak capai duplet je. Ambil kerja bahasa Inggeris buat worksheet 6 dulu. Ni. Dewan is seni. Do bahasa Inggeris dulu. Buat bahasa Inggeris dulu. After you buat bahasa Inggeris, you ambil gambar kerja you hantar kat cikgu you. Aiskrim. Baju terbalik kakak. Baiki baju dulu. Aiskrim dia kat dalam peti atas. Baiki baju dulu terbalik. So kakak cabut balik. You ambil worksheet 6 you buat kat sini sekarang. Alah. I've told you. Tayar. Dia ngamuk Azim. Come here. That's why lah ibu cakap jangan buka pintu. Buka je pintu. Come here. Alah, ibu ni. Boleh tak duplet hidrogen satu. Maknanya dia nak capai duplet saja bukan oktet. So dia sharing satu-satu je lah. Maknanya awak tindihkan elektron di tengah-tengah tu je lah. So ibu off kamera boleh. Busuknya dia ni. Kencing banyak-banyak ni. Dah makan nasi belum? Belum. Okey, jom. Mana worksheet bahasa Inggeris you? Ambil worksheet bahasa Inggeris. Worksheet yang cikgu dekat sana, dekat buku abang banyak-banyak. Then come here. Budak-budak ni. Sungguh. Jangan susu. Pergi kelas ni. Aku tertutup. Saya dah makan. Ya. Apa? Dia surat menyurat. Surat atau kasih.
Taib lah. Word. Wafak je tadi. Saya nama mana kecil je. Okay, kedai mini saya. Sendiri, syukur. Oh, tulis harga tu semua. Oh, Apa ni? Ambil duduk sini. Boleh laminate ke? Tak biasa laminate ni. ini cikgu lah. Cikgu Gigi. Kasih. Boleh ada aiskrim coklat dalam bekas tu. Dia polo ke apa. Jadi, dia makan nasi tu. Cool. Cikgu, Dia. untuk soalan 2 cikgu kan nitrogen dan hidrogen 3 cikgu kan. Aha. Kalau hidrogennya beri 3 elektron dengan nitrogen. Nitrogen mesti kurang satu elektron je cikgu. Mana ada kurang satu. Kau tengok. Tak. Nitrogen 25 kan? Okay, 25. nitrogen 25. Hidrogen 1 betul. Tapi ada berapa hidrogen? Ada 3 hidrogen. So maknanya kalau awak kira lah. Okay, yang belakang ni. Okay. 5, 6, 7, 8. Oh, saya dia- faham cikgu. 25. Betul lah. So maknanya dia tak adalah semua sekali dia berkongsi. Faham tak? So maknanya awak lukislah balik. Nitrogen. Maknanya 2. 1, 2, 3 macam ni. Awak punya lukisan nanti. So hidrogen 1. Hidrogen 1. Hidrogen 1. Nampak tak? Nampak. So ini dia gitu. Cara awak melukinya. So sama juga dengan konsep hidrogen tadi. Hidrogen 2 kan. So masing-masing satu-satu. So maknanya ni dah duplet. Yang ni pun dah hidrogen, yang ni duplet. Yang nitrogen oktet. Tapi dalam ayat nanti awak kena itulah. Kalau nitrogen tu achieve octet stable electron arrangement. Kalau untuk hydrogen to achieve duplet stable electron arrangement. Dia kena ada beza antara duplet dengan octet. Hancing mandi dek. Mandi Mandi dengan kakak.
Mandi dengan kakak, okay? Siapa ibu? Dek, ambil dek, mandi ke dia? Bocor dah ni. Bocor dah. Anak. Andi. Bocor dah. Bawa je.
Macam tu. Wait. Kenapa? Adakah korang tak ada soalan? Hebatlah. Boleh buat semua ke? Korang tak ada soalan Last question dah tu cikgu. Ha? Last question dah? Mana senang? Ionic dengan covalent mana senang? Tak ada. Bagus. Yang lain pun tak ada soalan Jiha tak ada soalan. Bagus Jiha kali ni. Kecil-kecil. Ada contoh jawapan cikgu tulis ni. Tu contoh jawapan dia. Okay, are there any tigers in the jungle? No. Kecil-kecil tulis. Alang aku kata tulis kecil-kecil besar juganya tulis. Dia saya. Hah? No, dia. Tak payah, tak payah. Cikgu. Bang. No, depan N. Ya, apa dia? N huruf besar. No, they aren't. Abang ada banyak lagi nak tulis. Cuba abang tulis kecil-kecil. Atau abang pula. Apa dia? Apa dia? Macam ni soalan Apa nombor dia? 4 tu. Soalan nombor? 3. Soalan nombor 3. CCl4. Karbon berapa? Karbon 2, 4. Cl 287 betul? 287 tak? Tapi masalahnya ada berapa Cl ni? Ada 4 kan? So kalau awak fikir lukisan dia mesti macam ni betul tak? Ada 4 3 CL. Cl tak? Okay. Oh, So kalau awak punya lukisan tak, dia ada 7. 2, 4, 6, 7. Yang ni 2, 4, 6, 7. Yang ni pun 7. Yang ni saya tunjuk dalam Lewis structure, awak lukis dalam tu. Okay. Okay, yang ni
4, 6, 7. So C ada berapa? 4 tak? 1, 2, 3, 4. Nampak tak lukisan saya? So maknanya yang Cl ni 7 dia dah ambil C daripada C1. 8. Maknanya C sekarang contributes 4 electron. Cl dia contributes 1 electron. Ini patmu yang 2 depannya ke? Dua ni. Nah, jadi 2.4. Dua. sini. C tu Lewis structure. Lewis structure kan lukisan valence electron je. Mun awak nak lukis benar, awak kena lukis betul-betul lah. Lukis yang 2 C, C. Lukislah benar. 1, 2. Lukislah benar. 1, 2, 3. CL. Faham? 1, 2, 8. Kongsi lagi. Faham? 7. Lepas tu lukislah. Faham? Tapi awak kena lukis ada berapa ni? Ada 4 dekat sini. Ya. Yes, they are. Okay, how many trees? There are Boleh kirakan. How many trees are there in the jungle? There are many trees in the jungle. Tak payah nak kira 1, 2, mapuh nak kira pokok dalam hutan ada banyak mananya. Tak apa je lah. There are many trees in the jungle. There are many trees in the jungle. There are Many trees in. many. Oi, mana boleh many. Bukan bahasa Melayu ni banyak gitu. Bahasa Inggeris lain. There are many trees. Describe with the S. Tree tu ada S kan? Sebab dia ada S, so maknanya ada banyak pokok. Betul ke sebenarnya aku? Terus. There are many trees in the jungle. Oh, 12.35 dah. Awak tak ada kelas apa ni? Kelas sejarah ke sekarang tak? Saya ingat saya lah. Ke kelas apa sekarang? Math. Matematik. Ada kelas tak matematik? Ada kelas GM tak? Tak pasti. Dah siap dulu. Dah siap? Share jawapan awak. Dah WhatsApp tak ke? WhatsApp. Okay, ingatkan share kat sini. Boleh. WhatsApp pun boleh. Masih buku kecil ni ke? Masih buku kecil ni ke? Masih ibu kecil? Kenapa? Apa dia? Cuba tengok kecil.
Ibu rasa macam tak comel je abang buat macam tu. Buat atas kertas lain lah. Kenapa buat atas kertas tu juga? Ya. Hmm? Ya. Lepas tu okey lah. Boleh tak cuba? Kalau ini tak cukup. Okay. Up to you. If you want to do it like that, it's up to you. NH3 of fit electron arrangement for nitrogen atom is to energy contribute one atom nitrogen share 3 electron with 3 hydrogen atom. Apik ada ke sini? Apik ada Apik? Apik? Okay, nombor 2 awak. Saya baca nombor 2 one atom nitrogen shared electron with 3 hydrogen atom. A covalent bond is formed, ammonia compound is formed. Okay, 2. Okay, 5. Okay, 1. Okay, betul. Ammonia awak betul. Electron arrangement for hydrogen is 1 to achieve stable. One hydrogen, one atom hydrogen. Okay, yang hydrogen betul. CCl4 2867. Okay, lukisan betul. 24 achieve stable contribute for electron for sharing. One atom carbon share 4 electron with 4 chlorine atom. Okay, Pik. Betul semua, Pik. Good. No problem. Okay. Dah. Thank you, cikgu. Cikgu, Ya. ayat tu lewat ya? Boleh. Lepas tu ada lagi ke? Lepas tu ada lagi ke? Ibu, Apa dia? Ada lagi apa? ini meeting ibu. Tak ada dah. Bukan meeting ni. Ibu mengajar ni. Okay. Ibu nak left ke? Belum dah lagi. Takut ada kakak tanya soalan. Ke kakak tak ada soalan dah? Okay. Woohoo! Ibu. Mana bagi tahu? Kalau ini jawapan nombor 9. What is the greatest carriers in mana boleh tanya? Bed and the sun. Adakah bed yang ni? Ni bed and the sun. Sun is smiling. Cuba kita tengok. Apa ini? Cuba kita tengok ibu. Mana boleh ni? Cuba kita tengok. Dua je strangest thing. No bed. No? Bed and the sun. Sun kita How many? Is there a sun in the jungle? Yes, there are. what is the strangest thing? How many It's ostrich are there in the jungle? How many ostrich? one. Okay. Okay, this one go. There is one. Here, There is one ostrich in the jungle. here. One.
bawah je lah.